warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sekalung apresiasi buat saudara pimpinan. Kombinasi div kehakiman yang sentiasa cakna dengan keadilan dan berintegriti. Div-div kehormat yang dihormati, barisan warga pendidik budiman, seterusnya warga Dewan Celik Wang sekalian. Salam perpaduan, salam kewangan dan salam satu Malaysia. Di dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW ada menukilkan, Allah memberikan rahmat kepada seseorang yang berusaha mencari harta dengan jalan yang halal serta membelanjakannya secara berhemah dan sederhana dan menabung kelebihannya untuk hari sukar dan hajatnya. Riwayat Al-Ibnu An-Najjar. Justru pada hari ini, saya tampil dengan penuh kesedaran ingin menyampaikan sebuah pidato yang bertajuk Matlamat dan langkah-langkah perancangan kewangan. Bibir menuturkan kata, sebelum kata menuturkan cara, izinkan saya untuk melakukan pendefinisian terhadap mauduk bicara saya. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, matlamat membawa konotasi sesuatu tujuan atau sasaran yang hendak dicapai. Perancangan pula membawa definisi tindakan awal yang dilakukan sebelum melaksanakan sesuatu perkara manakala kewangan merupakan elemen yang berkaitan dengan wang. Ironinya, matlamat dan langkah-langkah tidak dapat dipisahkan bagai irama dan lagu, ombak dan pantai serta bulan dan bintang. Tanpa langkah-langkah yang betul, matlamat pasti tidak akan tercapai. Dan tanpa matlamat, usaha pasti akan sekerat jalan. Sesempurna mana merancang, sesibuk mana berbincang. Tanpa matlamat, hidup pasti tunggang langgang. Warga Dewan yang dirahmati, hijab pidato ini saya buka dengan hujah, merancang kewangan untuk mengelakkan beban hutang. Dalam mengharungi kehidupan seharian, seseorang itu tidak dapat mengelakkan diri daripada masalah berhutang, sama ada bagi pembiayaan rumah, kereta, kad kredit, pembiayaan pribadi, pendidikan dan sebagainya. Malah ada juga yang sanggup berhutang semata-mata untuk membeli pelbagai kelengkapan rumah yang mahal agar dilihat mewah dan eksklusif. Akibatnya, dilaporkan sejak tahun 2005, sebanyak 87,583 individu telah diisytiharkan bankrupt dengan 4,651 orang atau 5.1% daripada jumlah ini berpunca daripada masalah hutang kad kredit. Hakikatnya, masalah berhutang dapat dielakkan sekiranya kita mempunyai perancangan kewangan yang kukuh. Perancangan kewangan berupaya dilaksanakan dengan mewujudkan sebuah tabung kecemasan. Sumber bagi tabung kecemasan ini boleh diperoleh dengan menyimpan 3 hingga 6 bulan jumlah perbelanjaan bulanan anda yang dapat digunakan bagi memenuhi keperluan, kecemasan dan sebarang perkara yang tidak diingini. Kebebasan berhutang akan dikecapi sekiranya wujudnya tabungan keluarga anda sendiri. Warga Dewan Aspirasi Negara, hujah saya yang kedua, menjamin kehidupan selepas persaraan. Tidak dapat dinafikan bahawa tempoh persaraan itu adalah tempoh bahagia bagi mereka yang sudah bekerja. Namun, jangan sesekali kita lupa untuk sediakan payung sebelum hujan. Bala itu tidak dapat dihidu, malapetaka itu tidak dapat diramal. Di bawah permodalan nasional berhad, Amanah Saham Gemilang dengan produknya iaitu Amanah Saham Persaraan menyediakan peluang pelaburan dan menjana pertumbuhan jangka masa panjang secara konsisten kepada pesara. Sebagai langkah persediaan, para pekerja boleh membuat pelaburan dalam unit amanah saham ini yang dapat digunakan bagi memenuhi sebahagian atau kesemua keperluan persaraan mereka kelak. Dengan adanya pelaburan yang dilakukan, dah pasti warga pesara akan mempunyai masa hadapan yang lebih selamat. Hadirin hadirat, pencetus minda berwawasan, hujah saya yang ketiga, merancang kewangan dengan amalan menabung. Bercakap dengan kapasiti sebagai seorang pelajar yang berumur 19 tahun, sudah pasti matlamat utama saya adalah untuk melanjutkan pelajaran ke Menara Gading. Ironinya, pendidikan masa ini bukannya murah, malah mencecah ribuan ringgit.
Jadi apa yang saya lakukan hadirin dan hadirat sekalian? Jawapannya adalah dengan menabung. Mungkin nilai 50 sen, RM1 tidak begitu berharga di mata mereka yang sudah bekerja. Namun wang ini jika saya kumpul secara berterusan dan tanpa gagal, saya percaya jumlah yang terkumpul sudah cukup untuk membantu saya bagi membeli buku rujukan dan membayar iuran pengajian. Terima kasih dan tahniah juga saya ucapkan kepada peneraju utama kita iaitu Permodalan Nasional Berhad kerana telah memperkenalkan amanah saham pendidikan yang menjana peluang pelaburan yang dalam jangka masa yang pandang bagi menjamin keperluan pendidikan saya pada masa akan datang. Dengan nilai serendah RM1, rasanya tidak ada sesiapa yang mampu memberikan alasan untuk tidak menabung dan melabur dengan bijak. Bak kata pepatah Melayu, sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Warga Dewan Penjana Ekonomi Negara, hujah saya yang keempat, menilai tabiat berbelanja. Mari kita telusuri bersama bagaimana tabiat berbelanja kita dalam kehidupan. Bagi yang sudah bekerja, sudah pasti mempunyai pelbagai kehendak yang perlu dipenuhi ke arah mencapai kehidupan yang lebih selesa. Berdasarkan laporan Bank Negara Malaysia, hutang isi rumah dilaporkan meningkat kepada 76.6% pada tahun 2010, iaitu yang tertinggi di Asia berbanding 63.9% dalam keluaran dalam negara kasar KDNK pada tahun 2008. Bukankah ini satu angka yang menakutkan? Justru, apa kata selepas ini kita sama-sama membuat belanjawan? Hal ini berupaya dilaksanakan dengan menetapkan matlamat kewangan keluarga yang jelas, menilai tabiat berbelanja dalam keluarga dan menjejaki ke mana perginya wang setiap bulan walaupun bermula dengan RM1. Warga Dewan Celik Wang sekalian, yang mana lebih menjadi keutamaan? Keperluan atau kehendak? Tepuk dada, tanya selera, tepuk kepala, buka minda. Saya yakin warga Dewan bijak menilai. Sebelum menamatkan hujah, saya tinggalkan anda dengan sebuah analogi. Jika wang ringgit itu adalah air, maka sifatnya adalah mengalir. Jika kewangan tidak dirancang dengan sempurna, wang anda pastinya hilang entah ke mana. Jadi renung-renungkan dan selamat merancang kewangan anda. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudari Nur Eliza binti Omar. Matlamat telah ditetapkan, langkah-langkah telah digariskan dan dilakukan. Tapi seringkali kita biasa mendengar pepatah hangat-hangat tai ayam. Mana kita tidak konsisten. Apa pandangan anda? Kenapa ini berlaku? Setelah menggariskan matlamat dan langkah-langkah tetapi kita tidak konsisten. Hanya hangat-hangat tai ayam dan tidak mengikut apa yang dirancangkan. Apa pandangan anda tentang perkara ini boleh terjadi? Kenapa tidak konsisten? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita bertemu kembali. Bertemu kembali kita di arena pidato spontan. Terima kasih kepada Tuan Hakim di atas soalan yang diajukan. Di sini dapat saya cerahkan jawapan kepada dua fokus bicara. Yang pertama, mendisiplinkan perancangan kewangan dalam keluarga. Sesebuah keluarga yang terancang perlulah mempunyai disiplin yang ketat dalam merancang kewangan keluarga mereka. Hal ini berupaya dilaksanakan dengan peranan ibu bapa supaya mengajar dan mendidik dan memantau tugasan anak-anak anda supaya membuat pelaburan dalam jangka masa yang panjang. Keluarga yang terancang untuk merancang kewangan mereka sudah pasti mempunyai hala tuju yang panjang, jangka masa yang panjang dan matlamat yang panjang. Jadi kewangan perlulah diterapkan sejak dari kecil lagi supaya anak-anak sudah dibiasakan dengan amalan menabung. Apabila sejak dari kecil lagi kanak-kanak sudah diasuh untuk menabung, generasi ini kemudian akan berkeluarga, kemudian akan mengajarkan ilmu yang diajarkan oleh kedua ibu bapa mereka kepada generasi yang seterusnya. Melalui pendekatan ini, seterusnya kita dapat melahirkan warga Malaysia yang bijak merancang kewangan. Fokus bicara saya yang kedua, menyemai sikap pelaburan.
Pada hari ini, Permodalan Nasional Berhad telah memperkenalkan pelbagai unit amanah saham yang dapat menyediakan peluang pelaburan dan menjana pertumbuhan dalam jangka masa yang panjang secara berpatutan dan stabil kepada pelabur. Dengan adanya pelaburan yang dilakukan, wang bukan sahaja duduk bersahaja, tetapi semakin meningkat dari masa ke semasa. Pelaburan juga dapat menjamin ekonomi seseorang supaya tidak mengalami muflis. Sebelum menamatkan hujah, saya tinggalkan anda dengan kata-kata, jika kewangan tidak dirancang, setinggi mana wang yang anda ada, mungkin setinggi gunung Everest, tetapi jika ilmu perancangan tidak disemai dalam diri, wang anda pastinya lesap entah ke mana. Sekian Puteri Pemidato, mohon permisi.